Ni kita kat mana? BGM, Burger Man. Kita kat Burger Man. Bangi. Bawa nak join dalam video bermukbang sama-sama. So first kita nak makan kentang curly, tapi dia tak curly. Sama saya dengan Baba? Sama. Kakak? Lain lah. Ada boleh nak burger. Dah. Tengok. Cheese saja. Cheese dengan burger lah. Rasa? Aiko. Kuih Baba? Tahu. Aiko. Rasa? Kalau kakak suka baru kita share. Mana tempat sos? Air kakak yang ni. Dia kau ambil. Kan? Kau tak boleh makan soda sangat. Makan plat minum. Nak ambil apa? Ni air ais lemon tea. Dan tadi tu air soda. Nak ambil apa video? Tak ada video lah. Saya nak video buat apa? Yang saya tak ada bateri. So yang ni dah nanti tak ada bateri. Tak boleh beri. Nak makan je. Saya video. Kamu temen dia. Tapi guna kentang ni lagi sedap. Jangan. Kita akan letak sama-sama. Dah ada dua. Dia buat aku macam ni. Tak mau apa. Dia tak apa apa pun. Ada. Kamu dia makan sikit dah daripada ni. Kan? Dah tu dah. Siapa pun buka. Kentang kita keluar pula. Tak bisa. Betul dia info. Tadi ya. Dia ambil beli satu lah. Kau betul nak ikut je lah. Jangan bawa kacau. Lembut dengan Satu ini nak pakai burger Maggi dalam. dia berat bagaimana. Makan satu tak puas, makan dua tak ambil kan? Ni kau tak apa kan? Satu tak puas kena lagi kan? Tapi tak ada makan dua punya. Kejap. Hati-hati ya. Okey, Baba. Tadi tangan Baba kacau masa Baba tengah nak ambil ayam. Tetap. Ada kentang lagi? Berapa banyak kentang sebenarnya? The fries.
Tak lagi kentang. Kita empat set. Adik kentang letak dalam bukan luar. Kita keluar. Baru dia nak menikmati. Bang 075 ni tak banyak sebenarnya. Apa yang apa? Kan sudah ambil. Ambil lah dia. Ni count as review juga ke? Apa? Ni count as review juga ke? AKA review juga ke? Kakak tengah review ke sekarang? Ya Allah, adik. Sekejap. Ni apa korang? Macam castle dah. Ni macam dah jadi castle dah. Adik kita nak cepat ni. Adik dah jadi castle dah tu. Oh, macam ni macam lagi castle. Tengok air letak kat tepi ni. Kakak Azkar kat kena sangat lah ibu dia. Mak nak rasa? Nak rasa? Nak ni ayam. Nak ayam. Jangan babak kacau lagi. Nak dapat adik. Mana yang paling mudah? Adik, tutup mata ah. Ayam dia masin sikit. Dia punya crispy tu dah okey. Baru sedap. Ya Allah, kentang jatuh. Apa dia? Dulu saya persepsi dia, saya baca DTR, dia warna DTR. Kita mesti tak sedap. Tapi apa-apa memang orang kata tak sedap. Ayam dia boleh ada. Kenapa jadi tangan baba nak kacau juga? Ha? Okay, ayam memang sedap kan? Tak kering.
So dia bukan kata saya ke mau pada saya dia kongsi pada makan hari ke apa. Tak sama tak kata saya. Dia title tu. Pening kalau macam video awak pun. Dah sedap. Apa nanti ni? Dah tahu nak apa? Baba. Baba cakap Baba tak nak masuk dalam video. Ni apa? Macam pergi tu asyik tunjuk tangan semua. Mana kau nak ambil kentang? Ambil ni. Makan lah. Tangan dia. Ni pun macam campur. Dia digolah ni. Sekarang habiskan kentang. Mari pergi ke rumah bonda. Nanti dia okey. Okey? Jangan usik. Jangan nak kecap tangan. Cepat dia awak seorang tak ambil burger ni. Itu nak cepat ni. Bakal dah habis. Dah habis. Semua dah habis. Ibu buka kan? Adik pun burger juga. Nasi goreng sayur. Nasi dengan telur goreng. Mana? Dah berapa hari dah. Sahur. Dah maghrib ke? Nak beli roti untuk budak ni. Nasi kuah lah. Esok ada bekal tak? Ada tak? Orang memang terpandang pun. Banyak budak tu pun macam pandang. Ya Allah, dia punya buta nak cerita pasal. Nampak apa? RM3. Rambut ibu pun keluar sikit-sikit je. Ya, kenapa tak rasa ayam dia? Sedap. Tidak mahulah Baba. Baba dah makan buka. Kulit. Tak nak. Rasa. Tak apa. Tengok Baba masuk dalam video kakak lagi. Bye guys. Kakak dah kenyang karena Bye. Bye.